Cuba berhenti kerja. Contohlah, berapa notis berapa bulan? Sebulan notis. Dia katanya nak berhenti je, tak sampai seminggu dah keluar dah iklan kerja. Ataupun jawatan tu, tapi biasa Timbalan Pengarah dia tak iklankan, dia hanya naikkan siapa kan, macam itulah, daripada ni yang layak naik. Kata dah satu jawatan, kita berhenti je, jangan risau, akan buka jawatan kosong. Yang minta beribu-ribu, walaupun kelayakan minimum untuk satu jawatan tu SPM je. Dan yang minta pula ada master, ada degree. Bayangkan, tanya bagian syiar, dia tahu lah kan, itulah dia yang minta. Semua orang nak kerja, tapi ada orang dah ada kerja, dia lupa. Masa interview kerja dulu, ingat tak masa interview kerja dulu? Ingat tak? Berapa ramai interview masa tu? 5 orang, jawatan kosong 1. Masa tu yang hantar borang berapa ramai katanya? Beribu. Yang dapat interview 5. Bayangkanlah, macam mana dia boleh dapat? Salah satu, Allah lorongkan rezeki tu dekat dia. Kena syukur. Masa tu panel temuduga cenderung nampak dia, itulah USB channel, okey. Dan bila dia dapat, apa ayat dia dalam hati? Sebelum interview tu dia dah cakap dah, minta lah apa? Dah minta lah dapat kerja. Kalau dah dapat ni aku tak minta apa dah, betul tak? Ramai dia tu. Aku dah dapat ni, aku tak nak apa dah. Tapi bila dapat, you lupa. Macam ni dia boleh naik pangkat? Kenapa bukan kita? Apa pasal ni? Macam-macam lagi yang kau nak rupanya. Itu kau cakap kau dah dapat ni, kau tak nak apa dah. Kalau dapat, bonus. Tak dapat, belum rezeki orang lain, tak apa. Allah tentukan rezeki lain untuk kita. Itu je. Saya dulu jadi pengarah undang, saya buat paper dengan kawan-kawan untuk naikkan Seremban jadi bandaraya. Kan? Dengan menggabungkan Seremban dan Nilai, combine jadi bandaraya Seremban. Kemudian ditangguh-tangguhkan sebab ada banyak tak ready lah apa semua. Tiba-tiba saya bersara. Dah bersara baru jadi bandaraya. So maknanya bukan rezeki saya lah nak jadi pengarah undang waktu jadi bandaraya. Tak apa, okey. Kan? Saya pun bersara pilihan. Dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat diskaun 10%. Tapi bukan semua hotel lah. Oyo dapatlah. Bukan semua hotel. Ada satu hotel kat Shah Alam, Datuk Sentral, tunjuk kad pesara kan. Ustaz jangan buat kelakar boleh tak? Dia kan cakap macam tu. So simpan kad pesara tu. Kita memang bagi harga okey dah. Tak payah tunjuk kad tu. Dia kata sabarlah aku. Macam tu lah. So maknanya syukurlah dengan apa yang kita ada. Kenapa manusia tak bersyukur? Kan bila kita tengok kan integriti, kita tengok kes orang tu ditahan kerana salah guna kuasa. Kerana dia tahan kerana salah guna duit. Kemudian dia terima wang suapan sebanyak ni. Kenapa dia jadi macam tu? Salah satunya tak syukur. Tak syukur. Sedangkan dia dah ada dah kedudukan yang baik. Dia nak tu. Pada dia gaji. Banyak tu gaji tu. Dia kata pada dulu. Bila dah duduk dekat dalam tu, dia dah mula lupa. 3 sebab manusia tak bersyukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Itulah yang berlaku pada Eshal dengan Elina. Dia terpedaya dengan Astrid. Oh, itu drama tu curang tanpa niat. Betul? Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Iyalah, akhirnya bila dia dah hilang segala-galanya, baru dia teringat. Sayang ayah, sampai syurga. Baru teringat. Begitu juga yang berlaku pada Haila dan Kaiden. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Nampak tak? Betul tak? Maknanya mensyukuri apa yang kita ada. Bila dah hilang segala-galanya, baru teringat. Dulu isteri aku macam ni, anak aku macam ni. Dulu kita ada momen sama-sama. Masa itulah duit banyak mana pun tak ada nilainya. Kemudian yang kedua, kenapa tak bersyukur? Sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada kita. Tengok orang lagi susah pada kita, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita sendiri. Sedangkan apa yang kita ada adalah dengan izin Allah. Saya kata tadilah, puan, apa nama puan?
Puan Salwani, Helwani. Puan Helwani ni, dia minta kerja. Dah banyak tempat dah dia try. Bukan ni kerja pertama tu dapat. Betul tak? Dia pernah kerja jual barang. Dia pernah kerja buat pengumuman kat pasar raya. Agaknya lah. Dia pernah kerja meniaga, tolong makcik dia meniaga. Pernah kerja dekat kilang. Contoh, saya sendiri pun pernah kerja jadi cikgu sandaran. Pernah jadi cikgu ganti. Pernah jadi kerja kilang, basuh pinggan dekat kilang Yano dekat Taman Tengku Jaafar tu. Pernah jadi pekerja apa, dia suruh saya jual yang jam dengan pen kan. Dekat restoran dan tempat orang makan tu. Memang tidak lah aku, masa tu pelari lah. Tak jadi saya. Tapi antara kerja yang hampir buat, tu ada juga. Maknanya macam-macam. Kita bukan tiba-tiba jadi. Tapi Allah izinkan. Dulu kita frust juga. Pernah satu titik kita rasa frust. Kenapalah aku macam ni? Kenapa aku macam ni? Kenapalah aku tak dapat? Orang lain ni senang-senang je kerja. Kita rasa macam tu. Sedangkan orang lain pun melalui proses juga. Kan? Itu sebabnya dalam satu pepatah Jawa sebut, the beauty of success is not the achievement, but the journey. Lain macam Jawa ni. Kan? Keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya. So, masa kita belajar dulu kan, study dulu, kita tak pernah terbayang pun. Kita tak pernah terfikir pun. Dulu kita akan jadi apa. Kan? Macam Datuk menulis sendirilah. Tiba-tiba sekarang ni dia dah jadi timbalan pengarah. Sebab Datuk, kan, saya sibuk. Saya selalu hari-hari duduk dengan Datuk Seri, Datuk. Saya je masih lagi saudara. Saja je, kan, saja je cakap. Tapi syukur dengan apa yang ada. Saya tak pernah terfikir pun saya akan jadi penceramah sebenarnya. Tak ada. Banyak kawan saya. Seorang ada kawan saya, ITM Melaka, sama dengan saya. Dia ITM London, lalu Gajah Melaka. Dia dulu sama belajar. Tak nak fikir pun perangai macam-macam masing-masing. Main-main, suka-suka. Kan? Tak tahu kita jadi apa. Kan? Tak tahu kita akan kahwin. Rancangnya nak kahwin dengan siapa, sudahnya kahwin dengan siapa. Kan? Ingat tak? Kan? Dulu kan macam tu hidup kita. Tiba-tiba kita dah kerja kat sini. Tiba-tiba kita dah ada jawatan. Kita dah ada kehidupan. Allah bagi kat kita. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tetapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Cinta bukan melihat kepada siapa isteri kita, tapi cinta melihat sikap dan layanan kita terhadap isteri kita. Macam tu juga isteri appreciate makhluk yang hampir pupus bernama lelaki. Faham? Tengoklah. Lelaki pun ramai. Perempuan 2 row. Kalau tak ada Datuk dengan ni, yang bahagian kepimpinan tertinggi, yang lelaki ni, sini memang tak merasa lelaki. Perempuan semua. Sini je lelaki. Ni pun tak tahu. Memang betul Felda ke atau pinjam kat tempat lain ni? Felda. Okay, alright. Saya pernah ceramah dekat pusat aktiviti warga emas dekat Jempol, Pawai. Saya masuk dalam dewan kan, orang tua datang, semua perempuan lah. Perempuan semua. Lelaki tak ada ke? Menyaut makcik, lelaki habis mati dah. Saya punya gelak masa tu berair mata. 5 minit tak boleh ceramah. Orang tua ni jawab ikhlas. Dia tu jawab je. Ya, lelaki ni kalau boleh lah, macam kat airport tu, bila kita masuk luggage kan dia letak stiker fragile. Kita kalau jalan ke mana tu kena pakai fragile. Sebab lelaki ni mudah mati. Tengah mesyuarat, mati. Tengah ceramah, mati. Betul? Iya, nak cakap apa? Kan? Abang, tercekik sudu, mati. Orang perempuan menjorit ni kojo kan. Marah. Dekat pejabat bukan main lagi. Aku sikit pun tak percaya perempuan yang melayan baik dekat pejabat ni. Tak ada. Tengok tadi. Selamat datang. Jam ke? Tak ada. Bukan main lagi. Dekat rumah sama timah pengarah syiar pun sama je. Kau nampak sini Ayu macam ni. Kan? Kat rumah dia tu, dia buka tudung, dah kembang, dah pakai baju binatang tu. Pakai mandi. Astaghfirullahaladzim. Satu lorong dengar suara tu. Itu dia ke? Macam tu lah hari-hari. Iya.
Yang lelaki pula lain. Lelaki dekat pejabat dia nampak dominan. Itulah, saya rasa macam ni tu. Sebenarnya dia macam ni. Tak. Saya rasa macam ni. Sebenarnya kalau kita ikut dari segi sistem kita tak boleh macam kita kena tengok balik huruf. Panjang cakapnya lelaki ni. Tapi kota lelaki bercakap menurut pakar memori Asia adalah 8,000 patah perkataan sehari. Itu yang sampai rumah kota dah habis tu. Balik bang. Makan bang. Cakap lah betul. Tak boleh cakap dah. Dah habis dah kota. Perempuan banyak kota dia. Iya. Betul. Itu sebabnya. Macam tu lah. Kita hargai je lah. Apa yang ada kan. Macam tu lah. Apa yang Allah Ta'ala bagi. Betul. Ni cerita betul. Kajian. Yang ketiga. Yang kena ada dalam hati hikmah. Percaya pada hikmah. Ada benda yang Allah nak bagi selain daripada ni. Kita tak dapat ni, adalah benda lain. Bang tak dapat naik pangkat bang. Dapat macam mana? Tak apalah. Ada rezeki lain Allah nak bagi ni. Rupanya Allah bagi anak ramai. Rajin beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Biasa bagi salam, menyaut beranak lah. Yang kau menyaut kenapa? Wajib nyaut. Betul. Kan? Jangan risau. Beranak aja. Betul. Siapa yang anak 8, 10 steady. Ini belum apa-apa. Dah. Kat. Cukup. Cukup anak kita 3 je. Orang perempuan nak tutup kilang, pastikan bincang betul-betul dengan pengurus. Sebab kalau pengurus jumpa tapak baru, cawangan baru dibuka. Main-main. Masa tu kau fahamlah apa maksudnya. Iya. Ni bagi peringatan saja, hikmah. Ada orang rezeki anak ramai. Ada orang rezeki anak tak ramai tapi semua menjadi. Ada orang rezeki cepat kahwin. Jambatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang rezeki jambatan dia panjang, lambat kahwin tapi dapat jodoh yang terbaik. Ada orang tu jambatan dia pendek, banyak kali pula tu pun rezeki. Ada orang tu langsung tak ada jambatan, tak kahwin-kahwin sebab Allah rezekikan dia jaga mak ayah dia sampai ke akhir hayat. Semua ada hikmah. Alah orang perempuan, ingat tak? Waktu you all clash dengan ex-boyfriend. Ingat tak? Ingat tak dulu? Momen tu, ingat tak? Dululah. Kan? Macam mana you marah dulu? Matilah kau. Mati terbakar. Tak gunanya jantan, mati kena nyak stem road. Mati. Siap bakar gambar dia. Tapi rupanya hikmahnya Allah temukan kita dengan suami kita jauh lebih baik daripada ex-boyfriend kita. Betul tak? Dan dapat tahu pula kehidupan dia tidaklah sehebat yang disangkakan. Kan? Biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin Aaron Aziz Adiputra. Biarlah isteri kita tidak secantik Nilofa Fazura Maya Karin. Syukurlah bila tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka sama galap kau tanya piuris galap raba-raba terasa sudah. Itu aja. Apa banyak masalah? Percaya pada hikmah. Ibarat kata orang dulu-dulu, tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Itu je. Kemudian yang keempat, redha. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang, torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Redha. Apa beza redha dengan pasrah? Macam itulah. Senyap tu okey lah. Saya pernah ceramah maulud kat satu masjid kat Kuala Pilah tu. Ceramah maulud. Saya tanya, makcik apa maksud selawat? Makcik apa maksud selawat? Semua makcik tanya, nak camah lah. Tanya pula. Dia kena sound aku. Menyesal pula aku tanya. Samsing tu makcik. Dia sebenarnya beza redha dengan pasrah. Simple je. Pasrah menerima ujian yang Allah beri itu dengan hati yang sakit. Terpaksa terima. Tapi kalau redha, menerima ujian ketentuan Tuhan ni dengan hati yang ikhlas. Contoh, saya lakonkan bagi faham. Ini pasrah. Macam mana kan? Dah tu jalan yang suami akak pilih.
Akak kena terima walaupun tak ada mana-mana perempuan pun yang suka kat adik. Tapi demi anak-anak, akak kena terima. Itu pasrah. Redha macam ni, dia boleh senyum sikit, dia kata, mungkin ni dah rezeki akak kena terima dengan baik, akak doakan, mudah-mudahan suami akak mampu berlaku adil, jaga kami semua dengan baik, supaya kami semua dapat masuk jannah bersama-sama, dan berlaku adil kepada kami keempat-empat isteri abang. Untuk makluman oleh lelaki, itu takkan berlaku. Itu hanya contoh untuk rujukan akademik sahaja. Faham Itu nak bagi faham aja Okay. Dan yang kelima, ikhlas. Jadi dalam menjadi pekerja yang berintegriti, apa yang kena ada? Yang pertama, jujur. Jangan menipu, jangan membohong. Jangan kita salah guna kuasa dan sebagainya. Jangan tipu klaim tidak pernah menambah pendapatan. Jangan buat OT hanya sebab nak menambahkan duit. OT ni bukannya gaji. OT ni adalah pembayaran kepada apa yang telah kita lakukan. Itu pun bukan semua. Sebahagian mengikut kelayakan kita. Jangan tipu klaim. Klaim tak pernah menambah pendapatan. Cover sebahagian berapa yang kita dah belanjakan, kita gunakan. Klaim hanya menambah pendapatan pada orang yang tak buat tapi klaim. Ingat tu. Claim mileage, kan? Dapat query daripada bahagian kewangan. Mana bahagian kewangan? Mana bahagian kewangan? Bahagian kewangan. Bawa, siapa lagi bawa? Angkat kan? Bahagian kewangan. Mana bahagian kewangan? 2 orang je. Ada. Mana lagi kewangan? Angkat kan? Sian kawan kau berdua je. Kan dia 2 orang je jawab soalan. Wah, tak ada saya. Bahagian kewangan, dia akan bagi query kan. Kenapa claim mileage ni tinggi sedangkan you all pergi tempat khusus dan mesyuarat yang sama? Sila explain. Dia pakai borang pink, kadang-kadang borang merah. Tengoklah. So, jelaskan. Ada yang jawab, macam duit mak ayah kau. Dia marah. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia query. Faham? Jadi jawab aja dengan jujur. Minta maaf puan, saya memang tak tahu jalan. Dekat roundabout saja 3 kali saya pusing. Saya tak pasti. Punya bodohnya map ni. Reroute. Mana satu nak dituju pun tak tahu. Saya pun dalam keadaan keliru pada ketika itu. Tapi itulah mileage saya. Demikian penjelasan saya. Jadi bahagian kewangan akan bagi kat ketua jabatan dia nak slash ke, nak lulus ke, nak apa ke. Kadang setengah bos, tak apalah bagilah lulus. Tak apa. Itu je. Nampak? Jujur. Dan menurut kajian oleh Badan Berkecuali, makhluk yang paling jujur dalam dunia adalah lelaki. Tak tahu kenapa. Buat muka. Mengumpat. Bukan boleh sorok muka tak puas hati. Mengumpat. Bukan ngerti perlahan. Tadi masa saya salam-salam, yang hujung-hujung saya salam kan, perempuan. Umpat aja. Tingginya. Dibandingkan saya dengan Datuk, memanglah. Bukan baru hari ni aku tinggi. Datuk ni dia kategori cute. Tapi kalau Datuknya suara tadi kategori suara kalau DJ pagi-pagi tu jadi suara orang kata suara jantan lah. Mengumpat dah tingginya. Aku dengar je tadi. Lepas tu bila ke depan dalam TV nampak tua kan, kau hajar betul kan. Cakap tak nak fikir. Tanya kawan aku lah. Memang daripada dulu tinggi. Kembar ada. Ada. Oh, tempat lain. Saya tahu dia kembar. Sebab adik saya pun dia kembar semua. Macam itulah. Jadi, mana kata, kita jujur. Jangan menipu. Orang lelaki memang makhluk paling jujur menurut kajian. Cuma orang lelaki seringkali dihujani pertanyaan yang sukar. Menyebabkan dia tak boleh jujur. Betul ke saya dah gemuk? Kau fikir macam mana nak jawab? Kalau kau jujur, kau cari pasal. Jangan jujur dengan soalan macam tu. Betul ke saya dah gemuk? Kau tak nampak ke diri kau? Memang gemuk. La ilaha illallah. Kau nak jawab macam tu? Yang soalan tu. Bang, betul saya dah gemuk? Tak adalah, ini bukan gemuk. Ini namanya kurang kurus. Sama lah tu. Salah juga. Kalau gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk? Salah juga. Abang betul saya dah gemuk? Tak adalah. Orang buta je cakap kau gemuk. Kurus ni.
Ya bang. Kau perasan tak dulu kan? Dulu dia betul tudung, kita sikat rambut sebelah. Boleh kongsi cermin tu. Sekarang lelaki belakang. Cepatlah. Mana sikat rambut ni? Kenyal. Dia dah penuh white screen kau tahu. Dulu boleh masuk bilik air serentak. Sekarang keluar boleh masuk. Kalau paksa juga, bomba tolong selamatkan ayah saya dengan mak saya tersepit dalam bilik air. Dia tak, bilik air tu kecil. Ini contohlah. Pintu kecil ialah anak telefon tadi bukan terpangkat kat pintu, dalam bilik air. Tak kisahlah. Tapi maknanya tu dia. Kita terpaksa. Baru-baru ni saya ceramah ada satu tajuk kat Hospital Sungai Petani. Hospital Sungai Petani tajuk dia, kalaulah wanita selalu betul, adakah lelaki salah? Tajuk dia. Nak tahu jawapannya, mana kena panggil lagi tu ceramah yang akan datang. Tu tajuk lain. Sebenarnya banyak orang perempuan dipersalahkan untuk perkara yang tidak sepatutnya mereka dipersalahkan. Banyak. Tak boleh beranak, salahkan perempuan. So lelaki tu kahwin lain. Kau tak cek pun kesuburan tu lelaki ke perempuan. Kadang macam tu. Banyak hal macam tu. Ada satu kes tu, dia tengok bini tak beranak, dia suruh kahwin. So anak dia kahwin. Bila anak dah kahwin ni, bini dia mengandung. Yang dia kahwin baru tu tak beranak-anak pun sudah. Ada berlaku. Dekat Kuala Selangor lah tu. Dapat Datuk. Tak cerita tu, orang tu bukan orang Kuala Selangor. Orang tu mungkin baru pindah situ. Tak tahulah. Yang kedua kena ada amanah. La imana liman la amanatalahu wala dina liman la adalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Jaga amanah. Jangan guna mesin photostat. Untuk photostat dokumen sekolah anak, tak ada kena-mengena dengan kerja. Tak halal setitik ink dakwat carbon mesin photostat untuk tujuan peribadi. Guna mesin photostat 6 bulan slip gaji untuk tujuan personal loan. Tak boleh. Sebab tak halal untuk tujuan peribadi. Sedangkan boleh photostat kat luar. Bayarlah RM1, 50 sen, RM2. Bayarlah. Boleh bayar. Kenapa senyap? Pernah buat kan? Nak duduk dan diam. Jangan kacau mama. Nak duduk dan diam. Ambil pen, ambil kertas satu. Contoh. Jangan kacau mama. Pen, kertas. Semua felda punya. Tak halal sebenarnya untuk kita. Bak kata seorang pemimpin, kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Ini contoh lebih kurang mereka. Betul lah. Apa yang PM kita kata betul. Kalau benda kecil tak boleh jaga, macam mana nak jaga benda lagi besar? Betul tak? Seorang sahabat dulu, nama dia Husam bin Nuh. Zaman Nabi tu, zaman sahabat. Dia ada seorang hamba nama ni Mubarak. Wahai Mubarak, kau tolong jaga ladang buah aku ni. 3 bulan aku nak outstation. Dia nak berdagang di luar. Kau jaga ladang buah aku ni 3 bulan. Lepas 3 bulan, wahai Mubarak, seorang hamba badui, kau tolong petik 3 biji buah yang paling manis sekali aku nak rasa. Dia pun petik buah pertama, buah kedua, buah ketiga. Bagi rasa. Buah pertama, masam. Tak apa. Buah kedua, pahit. Buah ketiga, tawar. Apa cerita kau ni Mubarak? 3 bulan aku bagi kau jaga ladang. Ni terjemahannya tau. Tak ada macam tu burak tau. Bunyi rambau lah cakap sampai noh ni. 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah ni. Takkan kau tak tahu mana manis, mana masam? Demi Allah, kau pesan kat aku suruh jaga ladang buah ni. Kau tak pernah suruh aku rasa. Itu amanah. Cuba kalau kita, bukan 3 bulan, 3 hari dia beri peluang jaga ladang buah musangking. Jatuh bodopek atau buka nampak isi kuning. Kebetulan. Bukan cakap yang depan saya ni termasuk yang bercakap. Betul tak? Bukan senang. Itu sebab amanah ni berat. Itu sebab jangan minta-minta amanah. Jangan minta-minta. Contohlah kalau kita tengoklah kan, ada orang ni kadang bila pilihan raya berebut nak bertanding, contohlah kan, kita tak sebut mana-mana parti lah, tak kisah berebut nak bertanding. Boleh lagi ni dia tu. Batuk lagi banyak dia bercakap, kau nak lagi kenapa? Bagilah budak-budak muda pula. Contohlah kan, tu pada pandangan saya. Kadang-kadang nak kejar tanggungjawab. Kadang ada seorang tu pula, dah ada banyak dah jawatan, tak terbuat dah. Sedangkan episod Isra' wal Mi'raj pun dah beritahu. Amanah macam tu juga kita.
Kita dah bekerja ni, satu kerja, dah ada kerja ni, buat betul-betul. Itu yang ada orang disebabkan terlampau banyak buat personal loan. Terlampau banyak komitmen kat luar, kerja ni, kerja hakiki ni dah tak buat betul-betul. Integriti terganggu. Sebab apa? Habis je waktu kerja, buat kerja lain. Buat kerja lain, sudahnya sampai pukul 2-3 pagi tak tidur lagi. Buat apa, delivery. Buat apa ni, Food Panda, buat ni, Grab. Semua buat. Jual burger. Saya ada staff saya seorang dulu. Tolak komitmen. Dulu kan tak ada sistem yang berapa persen mesti ada balance berapa persen. Dulu tak ada. Gaji tinggal RM80. Sudahnya kat pejabat tidur je. Sebab penat sangat. Tu saya kata, kau dah betulkan. Kerja tak boleh macam ni, saya kata. Yang kita tahu, kerja hakiki mesti settle bagus. Tu. Nampak Jaga amanah. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Kita semua satu tim. Jangan saling jatuh-menjatuhkan, jangan. Kebanyakan yang isu integriti kementerian-kementerian, jabatan-jabatan sampai tak ada dah jabatan tu, tak ada dah kementerian tu. Sebab apa? Saling jatuh-menjatuhkan. Hantar surat layang bagi ke SPRM. Oh ni orang ni, sudahnya datang serbu, pap, ni kena. Akhirnya habis. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Deep kan? Buang benda-benda tak elok dalam hati kita. Apa yang kita kena buang? Pertama, buang tamak. Ingat, jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham tak, perempuan? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Saya tampak respon tu macam lain tu sebab saya tanya perempuan. Faham ke tak faham? Jadi beza faham dengan setuju. Faham tak? Setuju tak? Itulah dia orang perempuan. Dia satu benda dia tak boleh buang daripada dulu. Sangka buruk. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Lain macam. Yang seorang tu saya tanya. Apa masalah kau? Jangan tamak, kongsi tak apa. Contoh, keluar nanti ada bungkusan makanan. Kita rasa nak buat balik, rasa tak habis. Kita share, tak apalah ni kita bawa sesama lah balik. Ataupun pada waktu malam, buka puasa, rasanya tak habis. Kita share dengan kawan-kawan kita. Ada maklumat baik pasal ceramah hari ni. Rasanya jangan simpan seorang-seorang. Share dalam media sosial supaya semua dapat. Ada rezeki lebih, gaji lebih, dapat bonus ke apa. Tak kisahlah. Gaji kita ada lebih. Jangan simpan seorang-seorang, tamak. Kongsi rezeki, sedekah ke orang lain. Itu maksud saya. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ya. Apa masalah? Faham? Kedua, jangan sombong. Jangan sombong. Saya tadi bahasa sampai tadi kan, Datuk Banduri sambut saya. Saya kalau tak berkenan, memang saya tak tahu dia timbalan pengarah. Saya memang tak tahu. Sebab dia memang humble. Humble tu bahasa baku, bahasa Inggerisnya humble. Rendah diri. Ustaz. Dia saya cakap ni Jawa Seremban ni. Dia cakap saya. Saya memang mix. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu yang macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang. Jadi janang. Bantailah. Ya. Tak ada. Kalau tak perkenalkan diri sama je. Batik. Semua batik. Ini mana satu bos tak tahu. Kan? Macam tu sebenarnya. Nak sombong dengan apa? Samsul Bat. Nak sombong dengan apa? Saya berceramah bertahun lagi. Isteri saya bising. Camah. Pergilah. Rumah saya. Itu isteri penceramah tu. Belum isteri timbalan pengarah lagi. Kan? Cik-cik meeting. Kena booking. Isteri saya kena booking. Saya ni nak buka puasa dengan dia. Tahu? Aku berdoa semalam. Program ni batal. Tak batal pula. Bila ada program pagi, aku kena bangun pagi dan datang sini. Itu masalah dia. Tu isteri saya. Pernah sekali tu, tahun lepas, 30 April tu. 30 April. Dalam perjalanan dari Terengganu nak balik ke Seremban. Dalam perjalanan, saya call isteri saya. Esok ada meeting apa ke? Kerja tak esok ke apa? Saja tanya. Berbasa-basi. Abang, besok tekan 1 Mei. Abang, besok 1 dunia cuti. Yang tak cuti itu abang. Sampai Seremban. Kau bayang kan?
Kena tahan lah. Macam mana? Saya cakap yang abang ni ceramah dalam 2-3 tahun je lagi. Besok abang dah duduk rumah, jangan kau muntah nak muka abang, sudahlah. Itu je saya cakap. Saya ceramah semalam 5 tempat. Termasuk malam tadi Astro Screening Raya. Malam tadi belum apa-apa dah raya dah. Sudah disuruh aku ceramah sebelum berbuka, azan. Siap azan, doa, azan. Semua. Iya, bukan senang. 5 ceramah semalam. Tengah hari dah terbayang sirap selasih dah. Dah lah malam tengah hari panas kan. Panas berdenting betul. Lepas tu petang hujan lebat kan. Macam mana? Dia kata, nak sombong apa? Lagi 2-3 tahun akan ada penceramah lain. Samsul debab, debik, debuk semua tu. Nak sombong dengan apa? Penyanyi tu menyanyi sombong ke? Punya sedap, tarik sampai ke langit tu. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Kalau dia paksa kat tarik not sampai ke langit, dengan dia ke langit. Dulu berlakon watak hero, sekarang watak driver je. Dulu hero idaman Malaya, sekarang watak bapa mengerjakan 2 orang anak keluarga itu. Kan? Rosyamno. Iyalah. Tak, tu tajuk drama je lah kan. Saya tak tahu, tak tengok pun cerita tu. Begitu juga. Pelakon perempuan tu dulu heroin dalam majalah muka surat tengah jadi poster. Sekarang watak orang gaji. Saya cakap Indon lagi. Saya cakap apa? Sampai masa lalu kat KL ni nampak dulu, masa dulu pergi. Ya Allah, lawa betul rumah ni. Aku kalau ada duit aku nak buat rumah macam ni. Hari ni orang tak heran dah rumah tu dah buruk dah. Ada rumah baru lagi. Dulu hidup mana? KL. Dulu. Balik mana ni? Balik KL. Kerja kan. Kita balik lah. Tahulah jam. Tak lama lepas tu Shah Alam. Oh, Shah Alam pula. Shah Alam. Lepas tu Putrajaya. Itu presin mana? Oh, dahsyat. Tiba-tiba kat Suamban tu ada satu taman perumahan baru. Dia pun pakai presin. Oh Allah, nak muntah aku tengok. Lorong tak berapa banyak pakai presin. Kecoh tu. Tapi nak tunjuk trend. Akan datang presin yang kan? Akan ada baru lagi. Akan ada baru lagi. Beli kereta baru. Berapa lama rasa baru? Kejap dah rasa lama. Renew Rotek, boring lah. Kita nak sombong dengan apa? Tak ke mana pun. Sombong dengan jawatan. Wih, dia pangkat nombor 1 dan pejabat tu. Kau jangan main-main. Dia nombor 1. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid tu. Kenapa tu? Pencen. Sampai masa. Kita tak payah nak menongkat langit. Kita akan sampai bila-bila. Tak. Kita tak akan berada di atas selama-lamanya. Dan yang ketiga. Yang ketiganya. Buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Apa maksud hasad dengki? Hasad dengki samalah artinya seolah-olah mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itulah dengki. Dan kata Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, kalaulah seseorang tu dapat kegembiraan dan kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dia dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Dengar lah. Macam tu ke? Dengar kawan kita dapat naik pangkat. Baguslah. Rezeki dia. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah, buat loan senang sekarang ni. Dengar-dengar anak dia dapat semua peksa baru ni. Yalah, semalam kementerian umumkan ada 2,000 lebih. Anak dia salah seorang aku. Macam tu je. Tapi kalau dia dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Tak apa kabel pakainya tu. Confirm dengki. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat tak apa dijilatnya bos tu. Confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru tak ada dicuri duit deposit tu. Confirm dengki. Dengar-dengar anak dia dapat semua peksa baru ni. Macamlah anak dia seorang pandai. Confirm dengki. Dia sepatutnya dia happy sama-sama. Dia dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Ya ke? Ya Allah, bos, seronoknya. Ya Allah, nak jumpa bos. Bos, kalau bos pergi, bos doakanlah saya. Saya nak sangat pergi, bos. InsyaAllah, tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana nak pergi? Kau belum daftar. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintang, boleh pergi pada tahun 2150. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup, belum. Mati balik 3 kali. Tapi kalau boleh buat rayuan lah, dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, apa-apa hal boleh minta tolong dia. Dengar-dengar kawan kita dah beli kereta baru. Ya ke? Dia dah lah rajin tumpang kau orang naik kereta dia. Boleh kita tumpang naik kereta dia pergi kerja. Time isi minyak, buat tidur.
Dia dengar anak dia dapat semua A, peksa baru ni. Ya ke? Maknanya, Alhamdulillah lah, ada juga anak-anak staf kita yang pandai kan. Membuktikan bekerja di sini tak halang anak kita jadi pandai. Macam tu cara fikir. Kau ingat tak Abang Haji yang pernah kerja sini tu, dah pencen 2-3 tahun lepas tu? Alah dulu, umur dia dah 85 dah ni. 85, kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Bini dia umur 25. 85 dapat bini 25. Macam terangkat kening weh. Yang seorang yang baik tu Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Mana mulut yang jahat tu? Malam pertama mati tu. Cuba elok sikit cakap. Dengki tak habis. Kalau kau tak puas hati sangat, kau tanya dak perempuan tu. Dek, ni akak nak tanya sikit. Kenapa kau pilih Abang Haji ni? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap Abang Haji ni pandai gurau, romantik. Kita makan bersuap tau actually. Tapi yalah, masalah sikit tu biasalah. Masalah macam mana pula? Yalah, kadang bila suap tu. Abang, itu telinga. Sini. Dia dah tak perasan dah mana telinga mana mulut kau tahu. Sini bang. Macam tu. Lepas tu sekali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah ada pakak tak terangan nak balas apa. Doakan yang baik-baik. Buang tamak, buang sombong, buang dengki. Kemudian seterusnya apa? Percaya pada hikmah, saya kata tadi. Kita tak dapat ini, Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi kita benda lain. Tuhan bagi mungkin bagi suami yang penyayang. Bagi anak yang baik. Kita balik rumah nak tanya, Mama tak sihat. Mama kena makan ubat. Mama makan ubat. Nanti Mama sakit, siapa susah? Allah. Sejuk apa? Bukan sejuk perut, sejuk hati. Sejuk perut ni kambung kau tahu. Sejuk hati. Orang perempuan fikir dia je ada perut. Orang lelaki pun ada perut juga. Kan bila cakap, alah anak mama. Kan macam tu. Mana ada anak mama? Mana ada? Ataupun dapat suami yang penyayang. Suami balik rumah Ya. Abang balik ni. Abang. Masak ni. Tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sehari? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Ya. Apa masalah kau? Itulah dia orang buat. Siapa yang belum kahwin? Mana yang belum kahwin? Saya nak tanya, yang belum kahwin, ciri-ciri, sifat suami yang you all suka apa dia? Tu beritahu. Romantik lagi. Penyayang lagi. Kelakar lagi. Tengok saya quote. Kaya bukan sifat kak. Lain. Angkasawan apa? Berkawan. Boleh jadi kawat. Pemaaf. Lagi. Rajin membantu. Taat pada isteri. Agak-agak lah kau. Tu sebab aku tak tanya kau. Aku tanya orang perempuan. Aku dah agak ada jawapan kau macam tu. Tapi nampak tak? Penyayang, sweet, kelakar. Dia kata tanggungjawab, boleh buat kawan. Tapi masalahnya semua sifat-sifat ni dah memang sedia ready installed dalam diri orang lelaki. Cuma you all dah kahwin, you all nafikan kelebihan. Bila lelaki keluarkan skill tu, kau nafikan. Bila suami buat kelakar, awak tak boleh serius ke? Bila suami romantik sikit, abang rindu betul dengan isteri abang ni. Awak ni nak mati ke apa? Cuba awak cakap, awak nak apa sebenarnya? Saya selalu pesan, jangan sampai romantic, sweet, funny, caring, tanggungjawab, boleh buat kawan suami kita itu dihargai orang ketiga. Tiba-tiba kat pejabat, I suka betul dengan you. Sebab I memang cari lelaki macam you ni, butang sampai atas. Sweet, funny, romantic, penyayang. Package tu semua dekat you. Tapi I faham you dah kahwin. I sebolehnya tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain. I tak nak.
Walaupun you ada semuanya. Kalau alangkah bagus kalau you ni masih single. Tapi tak, you milik orang. I tak nak. Tiba-tiba suami dia berubah karakter jadi Jalaluddin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga I. Sebiji kau. Kan Nabi pesan, kalau ada satu kekurangan kat suami kita, Nabi pesan apa? Kalau ada satu kekurangan pada pasangan kamu, pandanglah banyak lagi kebaikan-kebaikan dia untuk kamu pegang. Faham? Ya. Orang lelaki memang macam tu. Tidur pun memang dia sound dia macam tu. Dia tengok, dia siang okey. Malam tidur macam sound effect sebab dia penat kerja siang. Kata Panglima, kepegawai pemerintah dekat Camp Penrison di Kuching, dia kata, Ustaz, lelaki ni boleh tidur sebab dia dekat dunia safari. Yang menjelma jadi rimau dengan singa. Dia nampak rusa kan, dia kejar. Dapat seekor. Bila dah dapat seekor, dia panggil kawan-kawan singa yang lain. Jadi kalau you all dengar bunyi tu, fahamlah. Teruk betul pengembaraan di malam ni, macam tu je. Tapi masalahnya orang lelaki, waktu kita tidur malam, kita tak perasan tau bunyi tu. Betul tak? Tahu-tahu dah haus je bangun pagi. Tapi kalau tidur siang ada kalanya perasan. Nak tidur siang duduk kat sofa terlelap. Dia sendiri terperanjat kau tahu. Tapi kalau tidur malam jarang. Kau gelak kenapa? Betul lah kan? Ada yang bunyi vibrate. Yang lagi penat dia bunyi sikit ujung tu. Yang lagi penat tu hujung tu bahasa Rusia. Biasa. Hargai. Kalau orang lelaki cakap elok, abang kuat sangat tu abang. Apa pusing? Macam tu. Abang ni bising lah, tak boleh tidur lah. Jawapan orang lelaki pada perempuan yang berkasar macam tu, sekurang-kurangnya aku tidur di sebelah kamu, bukan di sebelah orang lain. Macam tu. Faham? Tapi sebenarnya orang lelaki ni saya nak pesan. Ini satu peringatan kesihatan. Saya pun berdengkur macam tu. Kadang berlawan-lawan ni, kalau nak pula family day, kumpul adik-beradik semua. Duduk dalam kemah, tidur ramai-ramai. Yang bini pun tak tidur. Suami tidur. Dia main macam tu ke bunyi tu? Yang ni lagi tak. Ni jajah. Nak sampai ni. Ni nak sampai ni. Dia bincang. Dia sebenarnya orang perempuan ni, entah ni gelak-gelak juga nak beritahu orang lelaki ambil perhatian. Saya sendiri pergi buat sleep study. Saya buat sleep study, pasang wire dekat sini, lepas tu dekat tangan ni, lepas tu ada mesin. Mesin tu dia bagi test percuma ataupun paling mahal pun dia bagi 100 untuk 5 hari. 3 ke 5 hari. Pinjam, lepas tu saya pun try lah. Lepas dah habis tu, check result bacaan dia, saya mengalami sleep apnea tu. Nafas saya terhenti dalam tempoh 5 jam. Nafas saya terhenti sebanyak 84 kali purata setiap jam. Jadi bila dia berhenti tu, dia ada 74 kali sleep apnea tu tutup terus salur pernafasan. Yang satu, yang 10 kali lagi tutup separuh. Maknanya ada nafas sikit-sikit lagi. Ada sikit lagi. Jadi disebabkan itu saya call. Dia minta saya hubungi sendiri doktor pakar pulmonologi. Kalau type dalam Google tu pulmonologi. Pulmonologi. Pakar pulmonologi Dr. Nurul Yakin saya call. Dia kata SD you kena beli mesin tu. Saya belilah CPAP mesin tu. Pergi travel mana memang bawa. Kalau tidur memang pakai. Dalam flight pun boleh cucuk. Bila kita pakai tu dia akan bunyi macam ni. Macam tu je. Tak ada lah. Itu tak ada lah. Betul. Memang kena pakai. Sebab itulah ramai orang yang mati dalam tidur. Orang Melayu ni
Mati dalam tidur. Ya Allah, mati dalam iman. Belum tahu lagi, tercokit ke tu. Itu nasihat saya, tolong buat sleep study. Jangan biarkan. Sebab sangat bahaya. Sangat berbahaya. Itu saya pesan. Ya. Kemudian, percaya pada hikmah ni, Allah bagi macam-macam kat kita, rezeki tak terduga. Seterusnya, bertanggungjawab. Dengan kerja kita, tanggungjawab. Jangan, tu biar dia buat lah. Bila dia buat, sebab kita nak buat benda lain yang bersifat peribadi. Jangan. Kenapa tak siap kerja ni? Tu saya tak tahu. Dia letak file di atas meja saya. Kena tanya dia. Kenapa kamu bagi kat dia ni? Saya pun diarahkan supaya letak atas meja dia. Yang arahkan saya, dia. Kamu pula, saya pun tak ingat siapa yang suruh saya. Semua saling salah menyalahkan. Macam cerita bangau, bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Ubur panjang. Kenapa ubur panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit. Perut sakit kenapa? Nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Api basah. Kenapa ke api basah? Hujan turun. Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Jadi Datuk kena bangga tu. Sebab mereka hafal lagi lagu tu. Sesaja test ni beria-ria kau jawabnya ya. Berkerut muka. Lepas ni apa? Tapi dalam banyak-banyak binatang, ada satu binatang yang paling gentleman namanya ular. Bila tanya pada ular-ular, kenapa kau nak makan katak? 3 kali ular terjawab soalan tu sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Audio hujung tu dah dipadam oleh Jabatan Akib Negara. So what? Macam tu jugalah bila bos tanya, kenapa tak siap kerja? Minta maaf bos, memang salah saya. Sepatutnya saya kena buat ni semalam. Sampai banyak benda saya kejar kot. Saya minta maaf. So sekarang bos nak saya buat apa? Itu je. Itu yang perlu kita lakukan. Tanggungjawab. Seterusnya, respon positif. Jangan kita sikap negatif. Positif. Naik skala. Mulai beberapa bulan semua staf tidak dibenarkan begini. Semua staf hendaklah macam ni. Tidak dibenarkan keluar minum begini. Hendaklah macam ni. Semua staf hendaklah mencapai kriteria berikut. Bla 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 bla. Yang benar, zap ketua pengarah. Adalah yang marah dekat notice board tu. Sudahlah, boleh jalan lah. Benda menyusahkan orang. Apalah, apa ni. Dah tak fikir kita. Mati lagi baik. Seorang tu pula. Yang seorang tu pula, kau orang yang muda ni buatlah. Akak dah nak pencen. Yang seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik. Kepada nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Buat dulu. Adalah output nak dicapai. Dan terakhir sekali, yang kena ada adalah ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas buat sesuatu tidak mengharapkan balasan wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Yang peliknya kat Malaysia ni, aku tolong dia ikhlas. Dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas lah tu. Sebenarnya kalau kita tengok yang lebih mendalam lagi, ikhlas ini samalah artinya membuat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang diharapkan hanya daripada Tuhan semata-mata. Tengoklah kita apa, kat mana kita ada sekarang ni. Malam tadi berapa ramai yang tidur tak sempat minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi. Tak ada siapa pun yang kecewa pagi tadi. Kenapalah hidup lagi ni? Tak ada. Semua orang happy dapat bangun, dapat aktiviti. Malam semua dah merancang-rancang dah Sabtu ni nak beli baju lagi kat mana. Dah ada dah. Dah plan dah nak buka puasa dekat mana. Dah ada dah plan dia. Sebab saya kata Tuhan bagi juga, Tuhan bagi juga. Kadang Tuhan tak bagi tu, Tuhan bagi benda lain. Itu satu saya cakap. Kena belajar bersyukur. Ikhlaskan hati kita. Dan akhirnya yang kita nak kejar dalam ni, tu yang disebut berkat. Yang tu kita nak kejar. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup. Banyak boleh kongsi. Pada orang yang tak berkat hidupnya, sikitnya tak cukup. Banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air. Dahaganya tak pernah hilang. Jadi, pertama. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Balik rumah, nampak isteri tengah cuci pinggan. Dia pegang tangan isteri dia. Ya, masuklah. Abang sambung dengan baju batik. Dengan baju batik dengan name tag MC. Seronok tau perempuan. Seronok walaupun tu lah sekali dan 365 hari tu. Dia rasa happy dah. Suami balik, ya. Nah ni voucher spa ni. Hari Sabtu ni pergi. Habis anak abang jaga. Pergi je. Nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure semua buat. Abang. Susahkan abang aja. Tak susah mana pun abang booking je, kau bayarlah sendiri. Dia wajar jantan. Tak ada abang bayar dah. Abang bayar dah. Abang. Wah.
Ya. Ataupun suami balik ya. Bancuh air kopi dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang dia betul abang ni. Kuih apa abang bawa? Kuih kapel. Kapel? Mana ada kuih kapel? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapel kan? Macam tu. Abang, sweet sangat. Macam tu. Iya. Ini tanya, nak sweet? Communicate pun pakai postman. Pakai postman. Long, kau cakap dengan ayah kau, si goreng dah siap. Ayah tengah masuk motor. Ya. Mak kata si goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Masuk balik postman tu tadi. Ayah cakap kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang. Now. HR. Macam itulah. Now. Balik. Ya, ni bukan Along cakap tau. Mak yang cakap. Sekarang. Now. Kau cakap dengan mak kau. Tak bahasa ke apa? Susah ayat ni. Mak ni ayah cakap tau, bukan Along cakap tu. Tak erti bahasa ke apa? Kau cakap dengan ayah, kau yang kau hajar boleh tak? Tak boleh cakap ni. Kan bagus kalau suami tengah basuh motor tu, siram-siram, isteri datang gosok dengan abang. Ya. Bila air tu terpercik kena dekat isteri, keluar video klip Hindi. Langsung suami dia, koi ladki hen, javo hasti hen. Bini dia nyaut, baris hoti hen, canak cum-cum. Jiran ki kanan tu, cak dum cak. Kau tak cuba mana kau tahu? Aku tengok filem Tamil dengan filem Hindi tu satu kampung tu babit. Kena cuba dulu baru tahu. Kedua, rumah tangga bahagia. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Anak dapat nombor 3 dalam 50 orang dalam kelas. Anak dapat subjek bahasa Inggeris terbaik. Sedangkan mak ayah dia, yes, no, right, thank you, I talking roundabout. Dia tahu. Kadang-kadang seorang ibu boleh menitiskan air mata hanya sebab tengok anak dia konvo. Anak aku telah konvo dah, Pak Allah. Kau sabar. Ini konvo tadika ni. Bukannya konvo kolej. Buat bertenang. Jangan malukan abang boleh. Iya, kadang-kadang anak kita tak berjaya pun. Tapi dia ada rezeki masing-masing. Kau tengok abang kau, lawyer, engineer, doktor, ketua pengarah, timbalan pengarah. Contohlah. Engkau duduk rumah nyusahkan aku je. Rupa-rupanya yang duduk rumah kita kata nyusahkan tu, bila kita sakit terlantar, dia yang bela kita. Dia mandikan kita, dia lap kita. Maknya dah kena stroke dah, cakap dah tak jelas. Mak ada nak apa-apa? Yelah, nanti saya cari. Kawan dia tanya, kau faham ke mak kau nak apa? Mak kau nak apa tu? Dia nak jambu batu. Biar betul kau. Yelah mak, nanti saya cari mak ya. Ya tu apa pula? Dengan asam ni sekali. Engkau ni. Iya ke? Dia je faham. Yang lain tak faham. Kau boleh faham. Kadang-kadang kena, kadang tak. Dia kata. Yang itulah. Nampak tak? Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Bila kita nak cuti, kau janganlah cuti. Kau berapa lama cuti? Susahlah kau tak ada. Maknanya tu betul. Adanya menambah, tak adanya mengurang. Jangan jadi orang yang ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Eloklah kau cuti tu. Berapa hari cuti? Seminggu. Ambil 2 minggu terus. Kawan tu cakap. Sebab kawan lagi suka dia tak ada. Faham tak? Yang kelima, mudah nak buat benda-benda baik. Kita nak cari sukarelawan untuk bantu mangsa banjir di Hulu Langat. Cepat bagi nama. Kita nak cari sumbangan untuk hantar sumbangan untuk bantu mangsa-mangsa di Palestin. Cepat bagi duit. Kita nak cari grup tadarus. Cepat, siapa lagi nak join? Cepat bagi nama. Dan yang yang keenam seterusnya adalah orang yang diberkati ni adalah rumahnya seringkali dizarahi tetamu. Ada je orang datang rumah dia. Itu tak termasuk yang tin shopping. Itu tak kira. Itu kau yang order. Itu saya kira. Abang berkat bang. Berkat tak. Itu kau yang order. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan. Jadi ada je doa-doa kita tu dimakbulkan. Satu persatu Allah Ta'ala bagi. Tetapi kalau tak makbul, 3 je. Pertama, kadang-kadang kita doa, Allah bagi sama macam kita minta. Kedua, Allah tak bagi sama, Allah bagi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, Allah tak bagi waktu hidup kita, dia simpan untuk akhirat dan hidup kita. Sangka baik dengan Allah. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Ya, mudah-mudahan. Saya tutup kesimpulannya dengan beberapa hadis Nabi untuk gambarkan integriti ni membawa pada keberkatan kita dalam kehidupan kita. Pertama, hadis Nabi kata apa? Disebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Maknanya jangan sibuk nak kejar kekayaan yang pelik-pelik ni, tak usah. Apa Allah dah bagi kat kita tu dah Allah dah bagi terbaik dah tu. Pertama. Kedua, Nabi pesan cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Jangan ambil rasuah, jangan salah guna kuasa, jangan ambil peluang-peluang yang komisen, duit tepi dan sebagainya. Jangan. Dia tidak akan membantu kita, malahan akan menyusahkan hidup kita sampai ke akhir hayat. Cari cakap saya. Ketiga, manusia yang paling kaya, kata Nabi, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Keempat, Nabi kata, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Allah bagi. Kelima dan keenam adalah tentang atas bawah. Pertamanya pasal atas bawah ni Nabi sebut, banyak kala melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan terakhir sekali, sejajar dengan kerja kita hari ini. Ini adalah hadis yang kita selalu dengar, tetapi kita kadang-kadang kurang memberi perhatian. Iaitu Nabi sebut, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa maksudnya? Memberi lebih baik daripada menerima. Inilah yang you all semua lakukan. Kita bekerja, kita beri servis, bagi perkhidmatan kita tentang apa yang layak kita terima, biarlah Allah tentukan. Tak dapat naik pangkat, it's okay. Mungkin ada benda lain lebih baik Allah nak bagi kita. Kadang bagi naik pangkat lupa diri pun tak elok juga. Atau bagi naik pangkat menyebabkan kita malas pun tak elok juga. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Kerja saja. Kerja. Allah bagi. Hari itu saya tanya satu soalan dekat ada satu agensi itulah, saya tanya. Kalaulah bagi rumah besar, kereta besar, pangkat tinggi, duit banyak, melancong setiap tahun, dah rasa cukup belum? Cukup lah. Tak ada apa-apa dah. Tak ada apa dah. Kalau ambil benda lain, tak rusik pun 5 ni tapi ambil benda lain. Ambil lah, dia kata. Dia akan tetap bahagia, dia kata. Okay, fine. Saya pun cakap, ambil nyawa mak kita. Ambil nyawa ayah kita. Atau ambil kedua-duanya. Atau ambil adik-beradik kita. Masa tu kita akan cakap, kegembiraan ni tadi macam dah mula pudar dah. Kita naik pangkat. Kalau mak ayah dah tak ada kan, kita naik pangkat. Kalau mak masih ada, tentu dia happy sekali. Kita kan mesti call dia, share dengan dia. Nak share dengan dia. Macam saya baru ni diuji. Setelah dulu ambil arwah abah saya. Waktu saya belajar dekat UiTM Shah Alam. Waktu degree. Ambil pada bulan Rejab. Arwah abah saya rebah, meninggal. Bulan Rejab. Tiba-tiba baru ni bulan Januari, adik saya pula dijemput nyawanya. Umur 38 tahun. Tak sakit apa. Pun sama rebah pada bulan Rejab. 38 tahun, anak kecil-kecil lagi. Tu saya kata, kadang-kadang dalam hal ni kita fikir. Masa tu baru tahu. Saya selalu cakap dan camah saya kata apa? Saya kalau ikut umur abah saya tak sampai 5 tahun lagi nak hidup, saya cakap. Tapi rupanya adik saya lebih awal pada tu. Tak pernah terfikir pun. Sedangkan kami baru je berbual dalam telefon, bincang-bincang. Ada macam-macam. Dia rapat dengan saya pula. Syamsul Hafiz Ismail. Masa tu lah. Tu saya kata, bila Allah ambil satu perkara kita tahu nilai dia. Tu sebabnya appreciate apa yang kita ada. Kan saya cakap tadi, bahagia bukan melihat apa yang kita ada, tapi sikap kita tak ada apa kita ada. Kita ada isteri, kita ada anak, ada suami, kita ada keluarga, tapi kita tak appreciate. Kita lebih penting kadang-kadang buka puasa dengan kawan-kawan, jom lepak dengan kawan, lupa bawa mak ayah kita pergi makan sama. Dan rupanya momen yang paling penting sekali. Saya menang debat, satu pertandingan debat Majlis Peguam Malaysia masa tu, Malaysian Bar Council masa tu. Saya menang debat, semifinal menang dengan UIF, dengan Peguam Kuala Lumpur, final masa tu saya UiTM. Semifinal beat tim Peguam KL, final beat tim UIA masa tu. Bila dah menang masa tu, saya bawa arwah abah saya, family saya makan. Masa tu makan berapa meja, 4 meja bulat dekat Tanjung Gila, Tanjung Harapan yang dekat Pelabuhan Kelang tu. Dulu kan Amara. Makan kat situ, saya ingat lagi. Makan tu meja bulat tu, arwah abah saya duduk macam ni kat tepi dekat dia punya itulah, dekat koridor tu letak cerita dia pandang. Kan gelap, nampak hujung tu kontena kan. Mak saya kata, "Mana laut dia tak nampak?" Arwah abah cakap, "Aku tolak kau ke bawah, kau tahulah laut mana." Arwah abah saya jawab. Itu antara dialog abah saya cakap. Lepas tu bila balik kan jauh muara tu, nak balik ke Shah Alam balik. Sekso betul nak menterdarah tu. Balik Suaman dah lapar balik dah dia kata tu.
tu arwah abah. Rupanya 2 minggu lepas tu arwah abah saya tak ada. Tu saya kata, momen ni kita kena appreciate. Kerja boleh elok. Jangan buat benda-benda yang pelik-pelik ni. Kata Imam Al-Ghazali, syukur tu ada 4. Pertama, mulut sebut. Alhamdulillah. Kedua, hati memperakui siapa bagi nikmat. Allah bagi. Ketiga, tindak tanduk perangai mesti menggambarkan syukur. Caranya kerja betul-betul. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat benda yang menyebabkan kita kena buang kerja. Jangan. Itu pesan saya. Jadi, cukuplah sekarang tu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Jarum patah di dalam peti, buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah, ada kalanya sukar dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput.